Okay, Assalamualaikum semua. Ni Pak Ali. Kebetulan cuti pula hari ni. Dapatlah buat video sikit. Okay guys. Okay, kita dapat jumpa cara nak buat minit mesyuarat ataupun laporan daripada audio file. Okay, maksudnya korang masuk meeting ke perbincangan, korang rakam beberapa audio file tau guys. Audio file kalau meeting tu sejam, jangan rakam sejam. Kau rakam sikit-sikit. 10 minit berhenti, tambah 10 minit berhenti, rakam lagi. Jadi akan ada beberapa audio file lah. Kenapa? Sebab kalau audio file sangat besar, susah nak urus. Dia saiznya besar sangat. Kadang-kadang Nobel M tak nak terima. So bila ada portion by portion macam ni, mudah nak urus. Kita nak transfer tempat lain pun senang. Dan Nobel M dia terima lah kalau saiz ni kecil-kecil. Dan korang buka notebook baru, add sources, masukkan audio file. Okay. Dan yang bestnya, korang kalau nak borak bahasa Melayu, kau tukar dekat sini lah, dekat setting ni. Kau terus output language, tukar bahasa Melayu. Jadi boleh borak bahasa Melayu dengan dia lah. Jadi bila file audio dah masuk guys, kita orang buat tahu punya, dia boleh proses. Dia pun, bila dah masuk, bila ada benda dia tulis kat sini, maksudnya dia boleh baca guys audio file kau. Dia boleh baca tau. Okay, saja nak test. Hi, audio file in the source, what language do they interact in? Sebab saya letak audio file tu bahasa Melayu, kita punya meeting lah. Benda lah ni boleh baca. Bahasa Melayu dia kata bla bla bla, bla. Jadi bila start pada sini, saya minta dia buat minit mesyuarat. Minit mesyuarat tu keluar guys. Mudah tak mudah? Power. Okay, power. Jadi korang boleh buat minit mesyuarat ataupun laporan daripada audio file. Okay. Dan nasihat saya supaya korang rakam portion by portion. Jangan kau lambat satu audio file, masak dia nak uruskan. Okay. Rakam berhenti. Macam tu lah yang paling baik lah. Rakam guna phone je lah. Lepas tu bila jadi report, maksudnya boleh jadi benda lain lah kan. Boleh jadi slide deck lah, jadi infografik suka tikau lah, nak buat apa. Boleh buat kuis dengan audio file kau. Okay. Okay, that's all. Thank you, bye.